Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Apa hal panggil aku pagi-pagi buta ni? Dengan bangganya saya nak bagi tahu, saya dah siapkan raksasa terbaru. Bagus. Ada peningkatan? Sebagai satu-satunya pencipta raksasa di sini, saya sentiasa mencari ruang untuk menambah baik kerja saya. Aku harap kali ini kau lebih bersedia. Saya akan pastikan Robozeta kalah sebelum Zeno sempat sebarkan vaksin. Tunjukkan reka raksasa kau kali ini. Mana raksasa kau? Bawah sikit, bos. Memperkenalkan Rabios, raksasa dari virus Lisa virus yang akan menyebabkan penyakit rabies. Sesiapa saja yang terkena gigitan Rabios akan bertukar menjadi pemarah. Bukan jadi sakit. Hehehe, tukar angin, bos. Kalau bos nak tahu, virus ni boleh bertahan lama dalam badan manusia tanpa disedari pun. Tiba-tiba je, boom, terus parah. Samalah macam perasaan marah. Bila lama pendam, sampai masa tiba-tiba je terus meletup. Gaduh besar. Bila jadi macam tu, Ucap kacil lah Robozeta dan Zetania. tepat sekali, bos. Bagus. Jangkul, hantar raksasa dan jenggo ke Zetania sekarang. Menurut perintah. Kamu cari apa tu, Bipop? Aduh, mana handphone aku ni, ha? Padan muka. Suka letak barang merata-rata. Kan dah hilang? Dah lah tu. Jom, tolong cari. Kali terakhir kau letak headphone tu kat mana? Semalam aku tinggalkan dalam bilik ni. Macam mana pula boleh hilang? Headphone kesayangan aku! Tak apa, Bipop. Boleh baiki lagi ni. Maaf, Bipop. Tak sengaja. Beli baru je lah, Bipop. Tapi tu headphone kesayangan aku. Itulah, lain kali simpan barang dekat bilik sendiri. Jangan letak merata. Habis tu yang kau letak buku merata-rata tak apa pula. Apa pula? Aku memang selalu letak buku kat situ. Senang nak baca nanti. Ini kan tempat duduk, bukan tempat letak barang. Dah lah tu, jangan gaduh-gaduh. Kita semua salah. Apa pula? Kalau awak tak pandai-pandai nak baiki tadi, boleh saya baiki sendiri. Kalau awak tak ajak saya masuk ke sini tadi, tak adalah saya bergaduh dengan si Bipop ni.
Janganlah marah-marah. Headphone je. Headphone je awak kata? Ini... Kawan, makanan tengah dah siap. Jom makan. Kenapa ni? Awak tak nak makan sekali ke? Bukan sedap sangat pun. Bipop, tunggu. Bipop, nak ke mana tergesa-gesa ni? Keluar. Kenapa dengan Bipop tu? Salah saya. Lihatlah dunia, karya terhebat aku. Apa hal pula hasil karya kau? Aku pun buat juga. Hoi, pura-pura pingsan. Nanti dia tak kacau kita. Itu kalau beruang. Ini anjing. Apa hal lain macam rupa anjing ni? Dahlah, aku nak balik. Tengok muka kau, rasa nak marah pula. Aku lagi rasa nak marah tengok muka kau. Ish, batu ni. Dekat sini jugalah dia nak duduk. Ya. Kenapa malam betul aku hari ni? Bagus. Musnahkan keamanan Zetania. Kecemasan. Robozeta, sini ke bilik kawalan sekarang. Apa lagilah masalah kali ni? Mana Bipop ni? Ya, aku datang lah ni. Lorat betul lah. Kenapa semua marah-marah ni, Zeno? Robozeta, saya baru mendapat maklumat. Raksasa Omega sedang membuat kacau di bandar Zetania. Orang ramai bertukar menjadi pemarah apabila digigit oleh raksasa tersebut. Pemarah? Aduh, saya lagi rela raksasa tu sebarkan penyakit. Tak sanggup nak hadap orang marah-marah ni. Tak baik cakap macam tu, Rex. Dua-dua tu perkara yang tak baik. Virus apa yang buat semua ni, Zeno? Saya masih kurang pasti. Saya akan jalankan analisis dan segera hantar vaksin ke bandar. Tapi saya berharap sementara itu, kamu semua bersatu hati dan bekerjasama. Lupakan segala masalah yang berlaku antara kamu. Jom. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Aduh, yai. Jom kawan-kawan. Masa untuk kita beraksi. Robozeta! Robozeta dibawa ke hangar kenderaan. Sedia untuk pelancaran. Zeta Speeder diaktifkan. Zeta Rema diaktifkan. Zeta Tank diaktifkan. Zeta Hover diaktifkan. Zeta Jet diaktifkan. Laluan keluar sedia. Zeta Speeder kelajuan maksima. Zeta Rema, kelajuan maksima. Zeta Hover kelajuan maksima. Zeta Tank kelajuan maksima. Zeta Jet kelajuan maksima. Semoga berjaya. Kuatkan semangat, Robozeta. Virus berjaya dikenal pasti. Lisa virus adalah sejenis virus yang menyebabkan penyakit anjing gila. Biasanya disebarkan melalui gigitan, cakaran atau cairan seperti air liur haiwan terjangkit, terutamanya anjing. Tak boleh dibiarkan. Saya kena cepat hasilkan vaksin. Robozeta, terima kasih.
Ya. Ui, apa hal ni? Kursi tu warna coklat. Buruk. Jadi saya buanglah. Buanglah dekat pusat kereta semula. Campak kat saya dah kenapa? Jauh. Kaulah tolong buangkan. Tak boleh jadi ni. Kita kena cepat cari raksasa tu. Mika, hati-hati. Apa pandang-pandang? Kalau kuat sangat, marilah lawan. Robozeta, hati-hati. Kalau terkena cakaran atau gigitannya, kamu akan bertukar menjadi pemarah. Apa? Hiya! Hiya! Kau tak apa-apa? Tak payah sibuk lah. Fokus! Kita tak boleh dijangkiti virus dia. Hiya! Jangan Bipop. Hiya! Mika! Awak tak apa-apa, Mika? Kawan-kawan! Kawan-kawan! Kawan-kawan? Seluruh penduduk Zetania dan hampir ke semua ahli robot Zeta telah percaya dijangkiti. Bagus, Jenggo. Aku yakin kali ini robot Zeta takkan menang. Memang yaulah raksasa kau dijangkul. Kan saya dah bagi tahu. Fokus! Jangan sampai dijangkiti virus raksasa tu. Tengok apa dah jadi sekarang. Kami nak selamatkan kamu. Alih-alih kami yang kena serang. Sudah. Ini bukan masanya untuk menuding jari. Kamu semua kena bekerjasama untuk kalahkan raksasa. Saya akan hantar vaksin secepat mungkin. Kuatkan semangat. Nasib baik ada Zeno. Kalau tak, berbulu je aku tengok kau ni. Rex, kamu serang dari kiri. Asyik kiri je. Bagilah aku serang dari kanan pula. Pasal kiri kanan pun nak berebut ke? Nak berebut pergi naik bot lah. Dah! Biar saya serang dari kanan. Kamu berdua serang dari kiri. Korang, janganlah marah-marah. Kita kan sepasukan. Korang tak apa-apa ke? Sibuklah. Aduh. Saya minta maaf. Ini semua salah awak. Asyik ikut kepala sendiri je. Tahu tak apa. Zeno dah pesan supaya berhati-hati. Jangan dijangkiti virus. Kau tak nak dengar. Kalau macam tu, baik kau duduk kat markas je lah. Kalau jadi apa-apa dekat kita orang, kamu yang bertanggungjawab. Sudah! Janganlah marah-marah lagi. Saya minta maaf. Saya tak patut marah-marah pagi tadi. Tak ada kebaikan datang dari marah-marah. Sebenarnya, saya sedih sebab headphone tu adalah satu-satunya hadiah dari Jenggo. Tapi sekarang dah rosak. Sebab saya tak pandai jaga. Saya rindu Jenggo. Kami pun rasa macam tu juga. Kami faham perasaan awak.
Tapi kami kan ada. Kita kongsi susah senang bersama. Kawan-kawan. Hati-hati! Selamat. Tapi siapa yang tembak? Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin ke Zetanya sekarang. Robo Zeta, bertindak sekarang. Robo Zeta, masa untuk bertindak. Baik. Zeta Blaster bertukar. Dual laser. Plasma point. Zeta Blaster bertukar. X Blaster. X Shine. Zeta Blaster bertukar. Buff Blaster Hyper Beam. Betanizer. Lightning Slash. Zeta Blaster bertukar. Robo Hammer. Robo Smash. Robo Zeta bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta Beam. Berjaya. Sabar bos, sabar. Jangan marah-marah. Tak elok untuk kesihatan. Banyaklah kau punya kesihatan. Raksasa kau dah kalah. Apa cerita ni? Raksasa kecil yang kalah. Raksasa besar tak keluar lagi. Robo Zeta, cepat ke kenderaan kita. Baik. Robo Zeta, sedia. Sedia. Masukkan. Zeta Rema bertukar. Zeta Hover bertukar. Zeta Jet bertukar. Zeta Turn bertukar. Zeta Speeder bertukar. Zeta Rema bergabung. Zeta Jet bergabung. Zeta Turn bergabung. Zeta Speeder bergabung. Gabungan 100%. Robo Zeta, serang! Bertahan Robo Zeta. Saya akan hasilkan gas penggerak. Baik, semua bertahan! Jangan harap! Rasakan ada hati nak pecah belahkan Robo Zeta. Gas penggerak sedia. Lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang.
Ku seru kuasa Zeta. Datanglah. Aku dah kata... mana dia pergi? Petuah punya budak! Alamak, ambil aku. Terkejut saya. Kenapa ramai-ramai ni? Nah, hadiah untuk awak. Hadiah? Tapi hari jadi saya lambat lagi. Kami tahu headphone tu hadiah dari Jenggo. Saya minta maaf sebab rosakkan. Tapi walaupun dah rosak, kenangan awak bersama Jenggo takkan pernah hilang. Dengan adanya handphone yang baru ni, moga kita dapat buat memori baru bersama. Kami kongsi duit sama-sama tahu nak beli ni. Kami semua pun rindu pada Jenggo. Kita masih tak tahu di mana dia sekarang dan apa Omega dah buat dekat dia. Tapi awak jangan risau. Kita semua akan terus mencari Jenggo hingga jumpa. Sebab Jenggo keluarga kita. Terima kasih kawan-kawan. Lepas ni janji jangan marah lagi tau. Bos okey tak? Dari tadi kita orang tengok bos asyik termenung je. Aku okey. Tapi macam tak okey je. Kalau bos ada masalah, ceritalah. Kami sentiasa ada mendengarnya. Aku okey lah. Selalunya kalau perempuan kata okey, maknanya memang tak okey lah tu. Tapi bos kan lelaki. Apa pula maknanya? Weh, apa yang korang merepek ni? Pergi! Ampun bos. Hai, betul ke apa aku buat masa kat Zitania tadi?